Tapi ni tak fun lah. Ni tak seram sangat tapi pelik lah. Okay. Dia pelik. So kita orang dekat situ ada a few villa. Okay. So I bilik seorang, kas lain ada bilik sendirilah. So ada satu laci macam ni. Alright. I isi I punya ubat semua. So bila I pergi travel, I bawa ubat sakit perut ke, pening kepala ke, whatever. Semua ubat lah. Tapi banyak gila. So I letak dalam laci ni. Laci ni I tak pernah usik. And hari tu it was Ahad. So tak ada orang masuk bilik. So I simpan kunci. Pintu I kunci, tak ada siapa boleh masuk. Okay. So then Isnin, kawan I, villa sebelah, message I, "You tinggal barang you dalam bilik I ke?" Cakap, dia hantar gambar. Semua ubat I, semua dalam laci dia. Ubat-ubat you semua dalam laci dia. Sedangkan dia tak ada apa dalam villa tu. Tak ada orang masuk bilik I. Tak ada siapa yang boleh masuk. Tak ada siapa ada kunci bilik I. Faham.